Hai korang. Hari ni kita nak buat kuih lompang gula merah. Resepi ni sangat mudah dan akan menghasilkan kuih lompang yang lembut dan berlesung pipit. Kuih lompang yang sudah siap kita kukus, selalunya kita akan makan bersama dengan kelapa parut putih. Untuk buat kuih lompang, mula-mula kita akan masak air gula merah. Masukkan 3/4 cawan gula merah, 100 gram gula putih, sedikit garam, 1 helai daun pandan, 3 1/4 cawan air. Masak air gula sehingga gula hancur dan juga sehingga air mendidih supaya aroma daun pandan keluar dan lebih wangi. Matikan api dan tunggu sehingga air gula sejuk. Seterusnya, air gula merah yang sudah hampir sejuk, kita tapis terlebih dahulu untuk buang benda asing yang terdapat di dalam gula merah. Ketepikan dahulu. Kemudian kita akan sediakan adunan tepung, 2 cawan tepung beras, 1/2 sudu besar tepung ubi. Kita juga perlukan air kapur. Biasanya air kapur akan jernih begini. Kita akan kacau-kacau sedikit. Ambil 1 sudu besar air kapur dan masukkan ke dalam tepung. Masukkan juga air gula merah. Air gula merah ni kita masukkan sedikit-sedikit sambil kita mengacau supaya adunan tidak berketul dan mudah larut. Adunan yang sudah siap kita bancuh, kita akan tapis sekali lagi untuk pastikan tidak ada tepung yang berketul. Masukkan adunan ke dalam bekas bermuncung yang senang untuk kita tuang ke dalam acuan. Sediakan acuan, sapu sedikit minyak pada acuan. Sebelum kita tuangkan adunan ke dalam acuan, perlulah kita kukus terlebih dahulu acuan selama 5 minit. Setelah itu, barulah kita masukkan adunan ke dalam setiap acuan. Untuk menghasilkan kuih lompang yang berlesung pipit, kita haruslah mengukus menggunakan api besar selama 20 minit. Setelah kukus selama 20 minit, kita buka penutup. Kemudian kukus lagi selama 5 minit untuk keringkan air pada bahagian atas kuih. Sediakan setengah biji kelapa parut putih. Masukkan sedikit garam dan juga sedikit daun pandan. Kemudian kukus selama 5 minit. Cara nak keluarkan kuih lompang ni, kita gunakan pemotong kuih plastik, lorekkan pada bahagian tepi dan keluarkan.
Hidangkan bersama dengan kelapa parut putih. Letakkan pada bahagian atas kuih lompang. Dah siap kuih lompang gula merah berlesung pipit. Sangat sesuai dijadikan menu sarapan pagi ataupun minum petang. Selamat mencuba dan semoga bermanfaat.